Broadcast sejahtera. So hari ini saya menunjukkan perubahan terbaru oleh Facebook Ads di mana sekarang ini Facebook Ads ada memberikan anda untuk meletakkan format untuk ads anda. Di mana dahulu kita masukkan single image atau video saja, betul. Sekarang ada satu lagi area dia panggil fleksibel. Fleksibel ini bermaksud anda boleh memasukkan 10 gambar termasuk video di dalam satu sahaja. Ini kelebihan yang diberikan oleh Facebook untuk anda lah. So dalam 10 gambar ini terpulang pada anda untuk 10 ke 5 atau 3 terpulang. So dia akan tunjukkan pada pengguna di Facebook atau Instagram, dan algoritma akan lihat manakah image yang terbaik, mereka akan tunjukkan lebih dari situlah. So dengan kejutan flexible ads format ini, secara tak langsung anda boleh melihat anda punya kreatif yang mana terbaik yang akan dipilihkan oleh Facebook dalam satu kempen sahaja. Ini yang kelebihan yang saya dapat lihat di sinilah. So, lebih mudahlah untuk anda buat di sini. So, tetapi apabila anda buat sedemikian, dia bagi masalah untuk Facebook algoritma untuk study bagaimana apakah kreatif terbaik. Itu kelemahan yang pertama. Dia nak study kreatif terbaik yang mana. Kedua, dia juga akan membuatkan satu dia panggil sliding atau katalog di sinilah untuk ni slide ini. So ini pun akan menyebabkan kalau gambar yang sama tak boleh buat di sinilah sebab begini. So ini contoh dia lah di mana saya membuat sebuah ads manager menggunakan fleksibel. So ada banyak, saya letak 9 gambar. Artinya kita akan biarkan algoritma untuk memilih gambar yang terbaik lah. Yang terbaik, dia akan fikir yang mana yang boleh sesuai untuk anda. Okey, so itu direction lagi di sini Okey. So nak risau gambar lari ni, dia akan betulkan balik lah untuk anda nanti So dia ada overlay dia. Okey, semua dia akan tentukan. So macam ni gambar dia, macam ni gambar dia kan. So dia sesuai di sini. So untuk nasihat saya, jika anda nak menggunakan flexible ads format ini, anda telah test semua ini kreatif anda sebelum ni lah menggunakan single image atau single video di sini. Betul lah di sini. So semua ni saya dah cuba. Saya dah tahu semua, dah buat. So saya combinekan dalam satu. Saya akan biarkan Facebook algoritma untuk melihat sendiri, memilih manakah ads yang terbaik. So inilah bagus untuk di sinilah. Okey. So selain itu juga, saya rasa kita patut mencuba dan lihat bagaimanakah flexible format ni bagus untuk kita. So artinya dengan ada sedemikian, kita tak perlu lagi buat split test A and B lagi lah. Okey. Cuma masalah di sini juga, dia tidak memberi anda data untuk melihat manakah image yang terbaik. Itu masalah kat situ. So anda tak boleh buat ujian A and B test kan. Biasa kita buat kempen dengan kategori berbeza, kemudian kita study, kita ini kempen paling baik dari segi CTR dia, dari segi unique outbound link dia kan, kita akan pilih yang terbaik. Tetapi dalam sini kita tak tahu. Kita dapat lihat. So kita kena cerahkan pada Facebook algoritma untuk tentukan. Itu saja. Dan kita akan lihat kita punya sales ni. Okey. Oh ya, ada satu kelemahan juga. Dia hanya boleh digunakan untuk objektif sales dan app saja Lain tak boleh. Okey. Assalamualaikum. Inilah perubahan terbaru untuk S dalam tahun 2024-2025, dia memang banyak perubahan dilakukan lah. Terlalu banyak yang terbaru ni juga, dia masukkan trade profile di sini kan So saya akan buat satu lagi masterclass untuk Facebook, tetapi saya dah lihat sampai habis dia punya perubahan yang dilakukan, kita buat lah. Kalau tak penat nak update. Okey. Assalamualaikum.